Rasanya tiap-tiap tahun, tapi yang ni bertahan selama 2 tahun. Dia dah crack dah dekat bahagian depan ni. Jadi yang ni Zik berada dekat Barakah Teglas bagi Abang Rong cawangan yang dekat Shah Alam. Kita nak tukar cermin ni bukan sebab crack saja. Dekat sini dia ada bocor. Bila Zik perasan kan kat sini apa hal tiba-tiba basah kat sini kan. Rupanya cermin yang sebelum ni dibuat tak silikon. Dia buat silikon tu tak berapa betul. Bila orang tu tak pakar, sebabkan itulah air tu akan masuk dekat bahagian sini. Jadi bila basah kat sini kan bahaya kan. Sebabnya Zik pun ada ke highway, takut nanti air mengalir dekat tempat tu, lepas tu kena short macam-macam kan. Lebih baik Zik cepat-cepat tukar. Sebabnya bila hujan lebat je dekat bahagian sini akan bocor dekat bahagian bawah. Tapi nanti kita tengok buka tu, kita tengok silikon dia macam mana. Harap-harap dalam ni tak karat lah. Korang tengok cermin pun dah berbanyak dah kesan-kesan batu ni apa semua. Sebab jalan banting korang tahu je lah, ori banyak. Lepas tu batu-batu semua memang kena kat ni. Korang tengok, ini adalah cermin baru yang Zik akan pasang dekat Myvi Zik. Cumanya yang kelainannya dekat kedai bagi ni, dia pakai yang cermin yang macam ni. Dia macam ada tinted gradient macam ni. Wih, style tu. Lepas tu yang Zik baru tahu, untuk Myvi facelift macam Zik tak ada ASA lah. Sama juga dia ada gradient tint dekat atas ni supaya korang tak ada silau. Lepas tu dekat sini ASA dia yang bagus ni, dia dah siap calibrate dan juga dia bracket bagi center supaya ni tak ada apa-apa isu apabila pasang ASA macam bengong ke apa, tak ada. Jadi ini adalah keadaan selepas cermin dah dibuka. Masa yang dia bocor kat sini tu, air tu masuk dekat dalam bahagian sini. Jadi kalau korang tengok dia punya silikon pun macam agak cacar marbar jugalah. Korang tengok sengit-sengit, tak straight. Nanti kita tengok pro yang buat macam mana. Tinted dah siap pasang. Yang ini nama dia hijau JDM geng. Tapi Zik beli dekat Bad Orange. Zik saja nak test kan. Harga dia tak silap Zik dalam 100 lebih untuk windscreen kat depan. Cumanya kalau korang nak tengok spek dia, kalau ikutkan dalam Bad Orange tu dia cakap IR tu dalam 90%, tapi tengok-tengok macam kena scam juga lah. Tapi tak apalah, kita pakai je sementara, kita tengok macam mana dia punya ni. Tapi kalau tengok daripada spek ni mungkin agak panas je lah. Dan juga VLT dia adalah 70%. Jadi yang ini memang takkan ada masalah lah. Kalau pergi jumpa JPJ ke polis ke, memang akan nampak dalam. Cumanya yang Zik suka je dia punya warna hijau dia. Memang spek dia memang spek yang kereta-kereta JDM. Korang boleh nampak dia punya warna hijau tu paling best lah. Yang ni memang Zik first time juga lah nampak dia punya ada gradient tint ni. Untuk siapa yang pergi dekat kedai bagi ni, dia bagi yang spek cermin yang macam ni. Okey, Alhamdulillah dah siap dah. Ni pun cuaca panas betul-betul sedap untuk keringkan cermin punya gam ni. Tapi apa yang Zik nak cakap, memang Zik paling memang suka lah pergi Barakah Teglas ni. First time Zik pergi, sukalah SOP dia disebabkan daripada inspection, lepas tu proses dia, semua progress kita tengok sendiri depan mata. Dan juga dia orang akan bagi tahulah kalau benda-benda yang kita tak faham. Dan juga contohnya macam tinted, ada tinted dia akan tintedkan. Dan kalau ada apa-apa masalah dengan tinted tu pun dia akan bagi tahu. Jadi yang untuk yang ini, biasalah ini macam biasa 2 hari akan kita buka. Lepas tu yang ini pun ada warranty lifetime. Warranty lifetime apa yang dia cover adalah dia akan cover contohnya macam masuk air yang pernah jadi kat Zik kat sini, masuk air dan juga masuk angin. Siapa yang nak tukar, memang Zik recommend lah untuk korang pergi dekat Barakah Teglas ni. Bagi